Liverpool masih belum selesai dan kali ini ia bukan sekadar kabar angin. Jurulatih baru Liverpool sendiri akhirnya mengakui apa yang ramai penyokong sudah lama nampak. Liverpool wajib membeli seorang pemain sayap baru. Malah beliau turut mengakui skuadnya kini terlalu nipis di bahagian pertahanan. Persoalannya, adakah Liverpool benar-benar sudah bersedia untuk menghadapi musim baru atau masih ada beberapa pembelian besar yang sedang dirancang? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penyokong Liverpool. Selamat datang ke Liverpool Fans Asian. Kalau sebelum ni kita hanya mendengar laporan daripada wartawan, pakar perpindahan atau orang dalam kelab, kali ini situasinya berbeza sama sekali. Kenyataan yang keluar bukan datang daripada pihak luar, tetapi terus daripada ketua jurulatih Liverpool, Andoni Iraola. Ketika berada di Chicago untuk memulakan jelajah pramusim Liverpool di Amerika Syarikat, Iraola akhirnya bercakap secara terbuka mengenai keadaan sebenar skuad yang dimilikinya. Ramai penyokong menyangka selepas ketibaan Victor Munoz dan Jeremy Jacquet, Liverpool mungkin sudah hampir selesai dalam jendela perpindahan kali ini. Tetapi kenyataan Iraola memberi gambaran yang sangat berbeza. Beliau secara terus terang berkata bahawa Liverpool definitely need to sign a winger. Bukan mungkin, bukan jika ada peluang, tetapi memang perlu. Kenyataan ini sangat besar maknanya. Kenapa? Kerana ia mengesahkan apa yang ramai penyokong sudah fikir sejak Mohamed Salah meninggalkan Anfield pada penghujung musim lalu. Liverpool masih belum mempunyai pengganti sebenar untuk pemain yang selama bertahun-tahun menjadi mesin gol dan ikon serangan mereka. Victor Munoz sememangnya hadir dengan reputasi yang baik selepas membantu negaranya menjulang Piala Dunia, namun Iraola jelas tidak melihat Munoz sebagai penyelesaian lengkap kepada kehilangan Salah. Ini menunjukkan Liverpool masih aktif mencari seorang lagi pemain sayap yang benar-benar mampu memberikan impak segera. Namun itu bukan satu-satunya masalah. Apa yang lebih membimbangkan ialah apabila Iraola turut mengakui bahawa Liverpool kini terlalu nipis di bahagian pertahanan. Dengan pemergian Andrew Robertson dan Ibrahima Konate, ditambah pula beberapa kecederaan serius yang masih belum pulih, Liverpool kini memasuki musim baru dengan pilihan pertahanan yang sangat terhad. Persoalannya sekarang, adakah Liverpool akan segera bertindak atau penyokong perlu bersedia menghadapi beberapa minggu yang penuh debaran sebelum jendela perpindahan ditutup? Selepas mendengar kenyataan Andoni Iraola, satu perkara yang menjadi semakin jelas, Liverpool bukan sekadar mencari pemain tambahan, Liverpool sedang mencari seseorang yang mampu mengisi kekosongan terbesar dalam pasukan mereka selepas kehilangan Mohamed Salah. Dan kekosongan itu bukan kecil. Selama hampir sedekad, Salah bukan sekadar seorang pemain sayap kanan untuk Liverpool, dia adalah sistem serangan Liverpool. Gol, assist, creativity, ancaman setiap kali menerima bola. Ketika lawan menghadapi Liverpool, hampir semua pasukan tahu perkara itu. Jika Salah mendapat ruang di bahagian kanan, mereka berada dalam masalah besar. Sekarang tugas itu perlu diberikan kepada pemain lain. Dan inilah sebab mengapa Iraola begitu jelas apabila ditanya tentang keperluan Liverpool dalam pasaran perpindahan, beliau tidak bercakap secara umum. Beliau terus menyebut satu posisi, winger. We definitely need to sign a winger. Ayat pendek itu mungkin menjadi salah satu kenyataan paling penting daripada Iraola sejak beliau mengambil alih Liverpool, kerana ia menunjukkan bahawa pihak pengurusan dan barisan kejurulatihan sudah mengenal pasti masalah utama. Mereka tahu Liverpool memasuki musim baru hanya bergantung kepada pemain yang sedia ada. Ya, Liverpool masih mempunyai pemain seperti Cody Gakpo. Mereka mempunyai pemain muda yang menarik perhatian seperti Rio Ngumoha. Mereka baru mendapatkan Victor Munoz. Tetapi untuk bersaing dalam Premier League, Liga Jora-Jora dan semua pertandingan domestik, kedalaman skuad adalah sangat penting. Liverpool tidak boleh berharap seorang pemain muda terus menjadi penyelamat. Mereka memerlukan seorang pemain yang sudah bersedia. Seorang pemain yang mampu memberikan kelajuan, satu lawan satu, mencipta peluang dan paling penting, mampu menghasilkan nombor seperti yang pernah dilakukan Salah. Sudah tentu mencari pengganti Salah bukan perkara mudah. Ramai pemain boleh bermain di posisi sayap, tetapi mencari pemain yang boleh membawa beban sebagai pemain utama Liverpool adalah sesuatu yang sangat berbeza. Sebab itu kemungkinan Liverpool akan mencari pemain yang bukan sekadar berbakat tetapi mempunyai karakter besar. Pemain yang tidak takut bermain di Anfield. Pemain yang boleh mengambil tanggungjawab apabila perlawanan besar tiba. Namun dalam masa yang sama, Iraola juga memberi petunjuk bahawa Liverpool mungkin tidak hanya akan membeli seorang winger kerana selepas kehilangan beberapa pemain utama, terdapat masalah lain yang perlu diselesaikan. Bahagian pertahanan, dan disinilah keadaan menjadi lebih menarik.
kerana jika masalah serangan adalah kehilangan Salah, masalah pertahanan pula adalah kekurangan pemain yang boleh terus masuk dan membantu pasukan. Iraola sendiri mengaku Liverpool sekarang berada dalam keadaan very thin di bahagian pertahanan. Dengan kata lain, Liverpool mempunyai terlalu sedikit pilihan dan keadaan ini boleh menjadi sangat bahaya jika berlaku kecederaan lagi. Jika masalah kehilangan Mohamed Salah membuatkan Liverpool perlu mencari penyelesaian di bahagian serangan, masalah pertahanan pula mungkin lebih mendesak daripada yang ramai sangka. Kali ini, Andoni Iraola sendiri mengakui bahawa Liverpool berada dalam keadaan yang sangat sukar. Beliau menggunakan satu ayat yang sangat menarik. Liverpool sekarang very thin dari segi pilihan pertahanan, dan apabila seorang jurulati sendiri mengatakan perkara ini secara terbuka, ia menunjukkan masalah tersebut memang serius. Mari kita lihat situasinya. Liverpool sudah kehilangan Andrew Robertson, seorang pemain yang selama bertahun-tahun menjadi pilihan utama di bahagian kiri pertahanan. Robertson bukan sekadar pemain bertahan, dia adalah simbol era kejayaan Liverpool bersama Jurgen Klopp. Tenaga, kepimpinan dan pengalaman beliau memberikan keseimbangan kepada pasukan. Kemudian Ibrahima Konate juga meninggalkan Liverpool. Ini bermakna Liverpool kehilangan seorang lagi pemain pertahanan utama yang mempunyai fizikal, kelajuan dan kemampuan bertahan 1 lawan 1. Dan masalah menjadi lebih rumit apabila beberapa pemain masih mengalami kecederaan. Iraola menyebut 3 nama yang berada dalam situasi sukar: Giovanni Leoni, Conor Bradley dan Hugo Ekitike. Menurut beliau, pemain paling hampir untuk kembali ialah Giovanni Leoni, tetapi bagi Conor Bradley dan Hugo Ekitike, mereka masih memerlukan masa yang panjang. Bagi posisi bek kanan, kehilangan Bradley memberikan masalah besar. Sebab sebelum ini, ramai melihat Bradley sebagai pewaris jangka panjang kepada posisi tersebut. Dia mempunyai tenaga, agresif ketika menyerang dan semakin matang selepas diberikan peluang dalam pasukan utama. Iraola sendiri percaya kepada Bradley. Beliau berkata jika Bradley berada dalam keadaan sihat sepenuhnya, Liverpool tidak perlu terlalu memikirkan posisi tersebut. Tetapi masalahnya, Bradley belum bersedia dan Liverpool tidak boleh menunggu terlalu lama. Premier League tidak akan berhenti kerana seorang pemain cedera. Jadual akan terus berjalan, perlawanan besar akan datang, tekanan akan semakin meningkat. Sebab itu, Liverpool mungkin perlu mempertimbangkan pembelian pemain pertahanan tambahan. Sama ada seorang bek kanan yang boleh membantu sementara Bradley kembali, atau seorang pemain pertahanan tengah yang mampu memberikan pengalaman kepada skuad muda Liverpool. Ini juga menjelaskan kenapa Iraola tidak memberikan jumlah pemain yang diperlukan. Menurut beliau, sukar untuk menyatakan nombor tepat kerana pasaran perpindahan sentiasa berubah. Liverpool perlu melihat peluang yang ada, tetapi mesej beliau sangat jelas. Liverpool masih memerlukan penambahan pemain, bukan kerana mereka mahu berbelanja secara berlebihan, tetapi kerana keadaan skuad sekarang memerlukan tindakan. Namun di sebalik semua kebimbangan ini terdapat beberapa berita positif buat penyokong Liverpool. Iraola juga memberikan pengesahan mengenai 2 pemain penting yang sebelum ini dikaitkan dengan perpindahan, iaitu Alexis McAllister dan Alisson Becker. Dan kenyataan beliau mengenai kedua-dua pemain ini mungkin melegakan ramai penyokong. Di sebalik semua persoalan mengenai pembelian pemain baharu, Andoni Iraola juga memberikan satu mesej yang sangat penting kepada penyokong Liverpool. Beliau bukan datang ke Anfield untuk merombak semuanya, beliau datang untuk membina sesuatu yang baharu dengan mengekalkan asas yang sudah kuat. Dan asas itu termasuk beberapa pemain utama Liverpool. Salah satu nama yang paling banyak menjadi perhatian sebelum ini ialah Alexis McAllister. Selepas persembahan hebatnya di Piala Dunia, terdapat spekulasi bahawa beberapa kelab besar mula memerhatikan pemain tengah Argentina tersebut. Tetapi Iraola tidak memberikan sebarang ruang untuk spekulasi itu berkembang. Beliau menjelaskan bahawa McAllister adalah antara pemain terbaik Liverpool dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dan bagi Iraola, kehilangan pemain seperti McAllister bukanlah sesuatu yang diingininya. Beliau mahu mengekalkan pemain terbaik yang sudah berada di dalam pasukan, bukan menjual mereka. Kenyataan ini sangat penting kerana Liverpool kini berada dalam fasa perubahan besar. Selepas kehilangan beberapa nama besar seperti Mohamed Salah dan Andrew Robertson, ramai penyokong risau jika lebih ramai pemain utama akan meninggalkan Liverpool. Tetapi Iraola memberi jaminan bahawa fokus utama Liverpool adalah memperkuatkan skuad, bukan melemahkannya. Begitu juga dengan Alisson Becker. Sebelum ini penjaga gol Brazil itu dikaitkan dengan minat daripada Juventus, namun Iraola sekali lagi memberikan kepastian
Alisson akan kekal. Dan sebenarnya keputusan ini sangat penting untuk projek baharu Liverpool kerana Alisson bukan hanya seorang penjaga gol, dia adalah pemimpin dalam bilik persalinan. Dia adalah salah seorang pemain paling berpengalaman dalam skuad. Dalam tempoh perubahan besar seperti sekarang, Liverpool memerlukan pemain seperti Alisson untuk membantu pemain muda menyesuaikan diri. Iraola sendiri menyebut nama-nama seperti Virgil van Dijk, Alisson dan Joe Gomez sebagai pemain yang mempunyai peranan penting dalam proses ini. Ini menunjukkan satu perkara, walaupun Liverpool sedang memasuki era baharu, mereka masih memerlukan jambatan daripada generasi lama kepada generasi baharu. Dan salah satu simbol generasi baru ialah Dominic Szoboszlai. Kontrak baharu pemain Hungary tersebut dianggap oleh Iraola sebagai berita terbesar sejak beliau tiba di Anfield. Beliau menyebut ia sebagai the greatest news since I arrived. Ini bukan sekadar mengenai kontrak seorang pemain, ini adalah mesej kepada seluruh dunia bola sepak. Liverpool masih mahu membina pasukan di sekeliling pemain seperti Szoboszlai, seorang pemain tengah yang mempunyai tenaga, kreativiti dan mentaliti untuk menjadi pemimpin masa depan. Jadi sekarang persoalan terbesar ialah siapa pemain seterusnya yang akan menyertai Liverpool. Satu perkara yang sudah pasti, Liverpool memerlukan seorang winger. Itu bukan lagi rahsia. Apa pendapat anda tentang update terbaru daripada Iraola tentang keadaan skuad Liverpool sekarang? Kita jumpa dalam video yang seterusnya. You will never walk alone. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Saya target untuk sebelum mulanya Premier League kali ini, kita berjaya capai 5,000 subscriber. Jumpa dalam video yang seterusnya. You will never walk alone.